Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, wadab. I'm Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. So welcome back korang. Hai, Assalamualaikum. Saya rasa macam dia lama tau kita tak ketemu guys. Saya pun lama tak buat konten. Sebenarnya konten saya buat, tapi dia ada tersangkut-sangkut sikit. So sekarang ni saya rasa lama juga saya tak post video baru di channel Audio channel ni. Okey. So dalam konten kali ni awak akan menceritakan uh, lebih detail dan ringkas. Kita pun tak nak panjang-panjang, okey. So sekarang ni pun bulan Ramadan, kita dah di penghujung bulan Ramadan untuk tahun 2026. Okey, sorry. Tadi ada orang call. Okey. So okey, kita sambung balik. So okey, saya cuba untuk ringkas seringkas-ringkasnya lah. Okey geng, sebenarnya saya lama tak up video-video baru di channel Audio ni disebabkan saya punya YouTube channel hampir nak hilang tau. Saya minta maaf geng, bising saya kat office saya ni memang dekat dengan tepi jalan. Okey. So, saya punya channel Audio ni hampir nak hilang tau pada 1 Mac 2026, iaitu masa hari puasa 2026 yang ke berapa saya tak ingat, dalam hari yang ke 7 ke 8 something like that lah. Okay. So lepas tu masa tu saya pening dah kepala saya macam alamak macam mana ni kan, sebab masa tu saya punya bagi saya lah bulan puasa tahun ni adalah bulan puasa yang bagi saya mencabar lah untuk kehidupan saya. Kereta Myvi saya ada minor incident, bumper GT pecah, lepas tu dengan hal-hal peribadi yang saya tak boleh share, tapi saya menanggung kepedihan sedikit. Lepas tu dengan channel saya nak hilang ni, so lepas tu dengan saya punya cubaan macam-macam guys, dengan kerja yang bertimbun dan orang kata dengan bisnes saya sendiri, dengan ada beberapa bisnes IKS saya dan macam-macam menghadapi. So lepas tu saya pendekkan cerita macam mana YouTube saya ni dapat diselamatkan. Dalam konten ni saya tak nak cerita lah apa benda, apa yang kita buat, apa semua detail. Saya just share yang antara orang-orang yang dalam list yang saya share ni adalah orang yang terlibat selamatkan YouTube channel saya. Of course, yang first adalah family saya, iaitu mak ayah saya, adik dan juga abang saya. Dan orang yang kedua selepas itu adalah saya punya sahabat seperjuangan motorsport YouTube. Semualah dia ni orang yang bukanlah kita nak cerita apa, tapi dia ni dulu orang yang saya pandang tinggi pada dia. Dia tak famous, tapi saya rasa saya kena famous ke orang ni. Dan orang ni pula, dia waktu saya susah, dia ni lah datang tolong saya, iaitu Mio Haris. So Mio Haris antara orang yang paling banyak lah lepas family saya. Mio Haris ni banyak tolong saya dari segi macam-macam, tolong buat ayat, tolong itu, memberi semangat dan sebagainya. Lepas tu kawan-kawan saya lain, Irfan Taos, Aman, mantap-mantap, geng-geng Audio crew motorsport. Lepas tu Audio supporter, and then Audio lovers, mantap termantap team, banyak geng. Cuma saya tak share je benda ni dekat YouTube sebab kan saya pun banyak update semua yang lebih cepat di Instagram dan juga TikTok. Okay, sampai kan saya pendek cerita, saya dah buat YouTube channel yang baru tau sebenarnya, Audio on Wheels. Itu adalah channel backup saya. So korang boleh subscribe. Jangan lupa saya akan letak link di ruangan description. Korang boleh pergi support channel baru saya, dapatkan 1000 subscribers. Sebab saya nak buat giveaway sikit kat channel tu. Okay, sorry berterabur sikit sebab hari ni lah saya baru dapat berita baru je kejap tadi. Masa nak berbuka tadi, saya berbuka kat luar dengan tim-tim semua. Saya dapat mesej daripada email from YouTube. Dia beritahu yang saya pendek cerita, YouTube anda telah terselamat dan video dah boleh post seperti biasa. Sebab kalau korang nak tahu, saya punya YouTube Audio channel ni saya tak boleh post 90 hari. Mana
dia orang bagi tempoh 90 hari, saya tak boleh buat apa-apa dekat YouTube ni. Sebab selepas buat rayuan, so 90 hari saya tak boleh post langsung sebarang video baru. Kalau saya degil saya post, video tu akan di take down. So itulah masalah dia. Nak pendekkan cerita, saya punya konten semua dekat phone ni ada dalam 61 video yang saya tak post lagi. Adalah ada video-video yang macam collaboration, sponsorship, review dan sebagainya. So tu yang saya pun tengah pening apa benda semua. So saya ambil langkah untuk buat channel baru. Dan saya pendekkan cerita, di bulan Ramadan ni juga dan nak raya lagi 3 hari tau sebenarnya ni. Lagi 3 hari nak raya ni. Channel saya telah terselamat dan dah boleh post video seperti biasa. Alhamdulillah, thank you korang yang mana yang support, okay, di belakang tabir, di depan ke apa benda semua. Thank you so much. Dan thanks to Allah guys, okay, bagi kita yang umat Islam, okay, dia pun, saya berdoa tidak putus-putus untuk tolong beri ruang, peluang untuk ni saya memperbetulkan kehidupan saya. Dan Alhamdulillah, orang kata bila orang kata jadi sesuatu tu, setiap apa yang berlaku mesti ada hikmah. Betul tak? Setiap apa yang berlaku mesti ada hikmah. So okay, sambil-sambil tu saya cerita ringkas. Ada alang-alang tadi macam saya sebut pasal saya ada buat channel baru. Okay, Awuk Dew on Wheels. Channel baru tu saya buat untuk backup sebenarnya. Tapi bila dah Awuk Dew channel ni dah okay, saya tak nak buang channel baru tu. Awuk Dew on Wheels, saya akan buat channel tu sebagai satu channel yang dia macam ilmu sikit. Bukanlah ilmu hitam apa, tak payah. Dia macam, okey lah, contoh macam dia lah. Apa nak buat dengan Myvi? Okey, contoh. Myvi ada masalah engine knocking. So solution dia semua dekat channel baru tu. Okey. Lepas tu macam Android player paling murah di Malaysia terkini, kedai mana? Steering GR paling murah. Macam tu. Lepas tu macam kalau saya video saya drive to Genting ke, saya drive Sepang ke, saya letak kat Awuk Dew channel ni. So Awuk Dew on Wheels ni dia macam vlog, tapi tak sedetail macam Awuk Dew channel. Faham tak? Maknanya yang mana melibatkan macam ilmu, melibatkan macam vlog ringkas, saya akan post kat Awuk Dew on Wheels. Tapi mana yang melibatkan macam review kereta-kereta, sebab saya memang tengah banyak juga nak review kereta-kereta orang guys. Tapi saya bukan fokus pada Myvi, saya campur. Maknanya macam sekarang ni pun dah total dah ada 10 biji kereta dah tengah tunggu turn daripada Awuk Dew channel ni. Untuk antaranya macam Volkswagen Golf, Scirocco, Saga, Beza, ada Alza, ada pelbagai banyak. Pasal ada kereta BM 5 Series, M5. So banyak saya tak nak cerita, rahsia. Tapi korang teruskan support, okay? Dan selepas tu, itulah saya rasa benda ni macam, dia macam mimpi tau. So orang kata, yelah, apa-apa benda ni mesti korang kena usaha kan untuk nak capai sesuatu. Kalau ada masalah kan, macam ni saya terima teguran daripada sahabat-sahabat saya lah. Dan juga Mio Haris juga. Thank you Haris. Okay, korang boleh follow channel Mio Haris. So insyaAllah kita akan berkolaborasi lagi. Dan mana kawan-kawan Haris yang tolong juga pun, awak dah janji kalau channel ni selamat, awak akan nak collab lagi. Kita nak tolong orang-orang mana yang tolong awak selamatkan channel awak. Tidak lupa tau, saya bukan jenis janji tidak dicapati kan. Kita mesti dicapati punya. So lepas tu next project apa benda semua nanti korang stay tune. Cumanya sekarang ni saya fokus pada macam konten-konten mana yang saya dah shoot, tapi saya tak post, saya akan post. Style still sama, cuma mungkin akan berubah sikit tau. Dari segi lagu, lagi dari segi video memes semua tu saya akan cuba untuk tak letak. Saya cuba seringkas yang boleh. So
Rasa saya pun tak nak panjang-panjang. Saya rasa sampai sini saja. Video ni ringkas lah. Saya tahu ringkas memang saya banyak bercakap je. Tapi ini untuk pengetahuan jugalah pada korang. Sebenarnya dekat channel saya yang baru tu pun, okay, saya ada share. Sekejap saya flip kamera. Okay guys, so yang ni adalah channel saya yang audio ni. So Alhamdulillah dapat diselamatkan. So dekat sini dah tak ada apa-apa problem, apa benda semua. So teruskan support kan. Naikkan 50,000 subscribers saya nak buat giveaway. Lepas tu yang ni yang saya punya channel satu lagi, Audio on Wheels. Ada 35 orang subscribers. Memang jauh beza lah dengan channel saya yang main ni kan. Sebab ini dah 7 tahun saya buat. Yang Audio on Wheels ni baru dalam saya rasa baru 2 minggu saya rasa channel baru ni. Tapi video pun dah banyak dah geng. Dah ada dalam 10 sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, korang teruskan support. Okay, channel baru saya ni, comel je kan. So, yang ni pun first video dekat audio channel ni pun, saya share pasal, saya sedih sebenarnya. Ni kira saya macam luahkan perasaan yang saya kata, mata pun, terbeliak kau. Sedih weh, gila tak sedih. Saya share pasal channel audio ni akan hilang, nampak ni. Mbak, dia bagi tahu kat semua korang baca. Your YouTube channel will be removed on 1 March, geng. Siapa tak sedih, geng? Dan akhirnya dapat diselamatkan apa benda semua, okey. So, saya pendek cerita dah okey. Ni channel baru saya, yang ni channel lama saya, dah semua YouTube strike tu dah tak ada, alhamdulillah. So ni channel saya masih ada, tak hilang yang main. Teruskan support. Okay, insyaAllah kita akan fly to the moon. InsyaAllah, mana tahu one day aku jadi YouTuber yang mewakili Malaysia motorsport. Kita tak tahu. Daripada MyView mungkin lepas ni saya pakai Golf ke. So okay guys, saya pun tak nak panjang-panjang. Okay, so saya nak ucap terima kasih kepada anda semua yang sudi support, yang sudi untuk share, subscribe, like, komen dan always support tengok channel saya apa benda semua. Dan teruskan support, okay. Saya happy sangat. Nampak saya pun dah berisi sikit sebab saya dah pergi macam-macam untuk menyihatkan badan kita. Sebab selama ni badan saya susut sikit sebab saya banyak sangat berfikir dan banyak sangat fokus kerja sampai saya punya kita punya badan kita tak jaga kan. Badan ni sebenarnya kena cukup rehat. Macam saya sebab mungkin terlalu fokus sampai saya tak sempat nak jaga. So tu yang badan saya susut. Ada yang kata kenapa kurus, kenapa itu, kenapa ini. Inilah antara sebab-sebabnya. So sekarang ni alhamdulillah dah pulih seperti biasa. Okey, badan pun dah macam vitamin sikit dah sekarang ni. So teruskan support tau guys. Teruskan support Audio channel dan Audio on Wheels. Audio on Wheels link saya letak di ruangan description video. Teruskan support. MyV masih ada lagi. MyV kat luar. Ni pun tengah baru lepas tarawih ni. Kita tak maulah tunjuk-tunjuk kereta kan apa semua, tapi ada je. Okay, teruskan support. So macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, komen dan share. Subscribe tu gratis. Mantap termantap Audio on Wheels guys. Mantap termantap Audio. Apa banyak dah. Ciao lah. Buat kerja dulu.